Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman pengundi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar? Inilah indah mentadbir negara bernama Malaysia, bukan Sabah, Malaysia. Ada Perdana Menteri, ada Menteri Kabinet, ada Ketua Menteri, ada menteri-menteri Sabah. Kerja dia apa? Menipu siang malam, kencing rakyat. Lepas tu tanya rakyat, apa khabar? Baik lagi. Rakyat Sabah sekarang ni patut marah, patut rasa tak baik. 5 tahun selama dia tipu kita. Kita tahu dia tipu kita tu, tapi dan dia pun tahu dia tipu kita, tapi buat banyak dia dalam TV dia tipu kita. Muka solat pun dia tipu kita. Kan? Kita panggil, kita minta tanah, kan? Minta tanah. Kita bukan minta tanah 70,000 hektar, bukan ekar, hektar. Haji Ji ni, kan? Orang satu je Haji, ni Haji Ji lagi. Kan? Sebab ini kawan saya marah dengan dia, tapi jumpa kita boleh cakap lah, kan? Haji Ji ni nak pujuk, nak baik dengan Anwar Ibrahim, bagi 70. Ni tahu tak yang ada rakaman suara tersebar tu? Bukan tak ada bukti, ada bukti. Rakaman suara tu Haji Ji cakap dalam mesyuarat Exco, permohonan Farhas Setiausaha Politik Anwar mohon 70,000 hektar. Akak tahu tak 70,000 hektar tu besar mana? Okey, kalau saya ambil istilah Kuala Lumpur lah, kan, senang. Seluruh Ceras, Puchong, Lembah Pantai, Bukit Bintang, Bangsa, campur seluruh Kuala Lumpur pun belum sampai 70,000 hektar. Makna dia dapat tanah lebih besar daripada Kuala Lumpur. 3 kali ganda. Dalam rakaman suara Haji Ji cakap apa? Oh, ada dokumen tak lengkap lagi, tapi tak apalah, kita bagi lulus dulu, nanti dia akan hantar dokumen kemudian. Tapi bila dengan rakyat, bukan minta 7 ekar pun, setengah ekar cukup untuk rumah. Boleh pasang papan sikit, boleh berdiri, rumah kita lot saja. Tak boleh, tak cukup permohonan itu ini. Jadi sekarang tiba-tiba hari ini JRS datang lagi. Dia datang lagi. Makcik sakit kaki, makcik sakit kaki, pakcik, mari saya pijit kaki pakcik. Tiba-tiba dengar, kita jaga kita. Oh, kita jaga kita. Rumah kita jaga, tapi tanah Setiausaha Politik Anwar punya. Ini realiti. Yang saya ni dalam keadaan selalu saya ceramah pun, hari ni saya rasa sangat marah pun ada, kecewa pun ada. Ni saya tunjuk, terbongkar. Kamu tahu tak, ini timbalan menteri, nama dia Ramanan. Ini pun saya orang PKR dulu. Saya antara batch yang mengasaskan sebelum namanya PKR, Parti Keadilan Nasional, tahun 1998. Tapi ini Ramanan saya tak kenal lah, ini baru datang lepas Anwar keluar saja, kan. Dia timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Maksud dia apa? Orang-orang berniaga nak bantu, minta peti sejuk, minta dapur apa semua, pergi pejabat, marah pergi pejabat semua ni, akhirnya tak dapat. Sebab apa? Peruntukan tak ada. Betul tak? Ini timbalan menteri, bukan menteri. Tahu tak dia datang Sabah? Ini dokumen keluar tersebar. Dia datang Sabah. Tahu tak harga, bukan harga makan, harga belanja, harga konvoi, harga berapa? Harga bilik tidur dia berapa? Harga bilik tidur timbalan menteri datang ke Sabah RM10,120 satu malam. 10,000 ini anak Sabah kalau pergi bagi anak Sabah pergi diploma, pergi buat pengajian,
10,000 ini belanja anak Sabah 1 tahun. Dia hanya untuk tidur 1 malam. Duit ini duit siapa? Duit ini duit kementerian. Duit ini duit kerajaan. Anwar Ibrahim ni buka mulut je bohong, buka mulut je bohong. Persoalan dia ialah, kamu guna jentera kerajaan. Kamu guna duit rakyat. Bila dia pergi ke Sabah, Kementerian Usahawan Sabah yang sepatut belanja bagi-bagi bantuan pada rakyat, terpaksa ketepikan duit itu untuk sewa bilik menteri. Macam anggota polis, belanjawan dah luluskan semua, duit uniform kamu tu dah masuk dalam belanjawan Malaysia. Tetapi kenapa akhirnya sampai hari ini tak dibayar? Tak ada. Dah dipakai untuk belanja-belanja kontingensi seperti program-program menteri dan sebagainya. Akhirnya rakyat tertinggal. Anggota polis pun jadi mangsa. Apa sebenarnya pilihan gaya Sabah ni maksudnya? Pilihan gaya Sabah ni maksudnya ialah hari ini. Maksudnya rakyat perlu buat pilihan yang nak bercakap ni mesti rakyat. Hari ini saya tengok ni betul-betul ni, macam selalu saya sebut, ini betul-betul perancangan Allah pilihan gaya kali ini. Allah tunjukkan, Allah buka hijab. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, kita rancang, orang jahat dirancang macam-macam tutup kejahatan, tapi bila tiba pilihan gaya, Allah buka hijab. Apa hijab yang Allah buka? Dan untuk kita menonton betul-betul, bang, Sabah ni masalah paling utama bukan Semenanjung nak jajah Sabah, bukan. Tetapi di Sabah ni dikawal oleh sekumpulan ahli politik yang membagi ikut keturunan pusaka dia. Dia wariskan harta orang Sabah, harta bumi Sabah ini kepada keluarga kelompok mereka, bekerjasama dengan kelompok di Semenanjung yang juga rasuah dan korup. Tapi setiap kali pilihan raya, Sabah Persabahan. Orang yang jerit Sabah Persabahan paling kuat sampai basah-basah ketiak tu, orang itulah sebenarnya yang paling banyak merompak. Orang itulah yang dikawal oleh Semenanjung sebenarnya. Saya bagi contoh dalam pilihan raya ini, laki bini bertanding. Dalam pilihan raya kali ini, anak beranak bertanding, abang ganti adik bertanding, anak ganti bapa bertanding. Orang Sabah yang lain tak sekolah ke? Orang Sabah yang lain tak cerdik ke? Ya. Bagaimana benda ini boleh berlaku? Kerana apa? Kerana kita ditipu oleh sentimen Sabah Persabahan, orang Semenanjung nak. Kak, bang, saya tanya, abang berapa umur? 30. Sekurang-kurangnya tengok 2 atau 3 pilihan raya lah kan. Semenjak daripada kecil sampai sekarang, pernah tak Ketua Menteri Sabah ni orang Kuala Lumpur? Pernah? Tak pernah. Menteri Sabah pernah orang Kuala Lumpur? Tak pernah. Orang Sabah lah. Tapi orang Sabah yang bekerjasama dengan Kuala Lumpur, dia rompak sini, sana rompak Kuala Lumpur, saling bagi-bagi, tutup, saling tutup, lindung melindungi, maka yang jadi mangsa rakyat bila bercerita, oh, Sabah Persabahan. Sabah Persabahan apa? Ni 14 ahli Dewan Undangan Negeri termasuk menteri, campur seorang lagi speaker negeri Sabah. Ada video, ada transaksi bank. Roket Cina bagi duit Albert. Bukan setakat transaksi, dokumen dan sebagainya. Siap video orang, siap video, digambarkan kan. Tapi semalam menarik bila saya jumpa pakcik tu. 14 orang pakcik. Yalah, semua sama, tinggal tak sempat digambar. Saya kata 14 ni ada video dia, yang lain tu tak sempat kena rekam video. Kan? Kata pandai pakcik. 14. Tapi SPRM bertindak tak kak? Tak. Sebab apa SPRM tak bertindak? Sebab SPRM pegang. Okey, kamu ikut cakap Anwar,
kamu selamat. Kamu lawan, kamu mati. Ini yang diikut. Itu sebab dia tipu rakyat. JRS tak kerjasama dengan UMNO kononnya. UMNO panggil JRS apa namanya ni, pengkhianat. Kan? Tapi JRS kerjasama dengan PH. PH kerjasama dengan UMNO. Ini keluarga 69. Jerambi dah cakap dulu lagi. Ya. Kamu nak tipu apa? Kamu nak tipu rakyat. Kak, ni saya nak bagi tahu antara masalah kita ni ialah saya dedah lah. Orang kata tak boleh apa semua, tapi saya sebut antaranya 3 bulan lepas saya dah sebut. 3 bulan lepas saya dah sebut. Apa saya cakap? Saya kata Anwar dah selesai dengan Musa Aman. Anwar akan lantik Hafiz Yamani untuk jadi ketua menteri. Yang lain ni cuma wayang saja. Saya nak tanya, JRS bertembung tak dengan UMNO di banyak tempat? Bertembung. PKR bertembung tak dengan PH, bertembung tak dengan UMNO? PH bertembung tak dengan JRS? Nampak tak macam mana Anwar susun? Orang Sabah, parti Sabah kena bodoh, kena bangang dengan Ibrahim macam tu je. Tapi nak lawan, kes kamu ada, file ada, berani lawanlah. Tak berani. Sebab apa? Sebab mereka saling bekerjasama menutup rompakan-rompakan masing-masing. Mereka sedang diugut. Kalau bahasa kasar, saya minta maaf kalau guna, mereka sedang dipegang telur oleh Anwar Ibrahim. Jadi, jangan bazir undi. Jangan bazir undi. Dan kelompok ini, saya tunjuk contoh. Ketua Menteri Musa Aman, calon bertanding di Bogawan Anifah Aman, JRS, PKR anak dia Hafiz Yamani. Di Sungai Manila pula siapa? Hazim Mubarak Musa, anak dia juga, tapi JRS. Nampak tak disusun macam ni? Itu belum Arifin apa semua kita baca. Ini senarai ni keluar daripada telefon ni. Anak beranak dia. Habis keturunan kita macam mana? Datang ke kampung ni cerita apa? Kita mesti bina peluang pekerjaan untuk anak muda. Siapa cerita? Anak Musa Aman. Dia pernah minta kerja tak? Dia beranak dalam dulang emas, Kak. Kita mesti pejuang literat yang bagus. Dia tak pernah ada masalah literat pun. Ini lampu karaoke ni yang kadang-kadang tak stable ni kan, nyala tutup macam disco. Belum sempat tutup lampu rumah dia, dah membuka balik. Sebab apa? Genset generator rumah dia besar lori. Dia tak ada masalah, dia tak pernah ada masalah. Jadi apa yang dia cakap pada kita hanya penipuan untuk merampas dan mengambil kepercayaan, sementara tuan-tuan diperbodohkan untuk menipu undi. Kerana itu kita kena hantar calon yang baik, wakil rakyat yang baik, yang ada masalah itu. Yang masa sekolah dia, hidung dia hitam sebab kena sumbu pelita. Yang tahu jalan kaki berapa jauh, yang tahu susah mencari pekerjaan, yang tahu macam mana bekalan elektrik dan bekalan air susah, yang tadah guna zinc dan bekas air yang besar. Mereka tak pernah, ini orang ni tak pernah rumah besar-besar. Bukan saja di, kamu rumah mana Yusri? Ada sebelah sini ya. Sebelah sini. Apa pun berlaku, Yusri ada di sini. Tapi orang lain, bukan kata rumah di Sandakan, di Libaran, di Kota Kinabalu. Bukan saja rumah di Kota Kinabalu, rumah di Kuala Lumpur, di Dubai, di Amerika, di Kanada. Saya ingat dia peduli. Tapi datang kali ini picit kaki bagi 100, 200, 300. Duit ini duit siapa? Duit ini duit siapa? Bukan. Betul dia kaya, tapi bukan duit dia juga. Duit ini duit tauke. Duit ini duit tauke.
Yang diorang bagi-bagi ni duit tauke. Selepas menang, apa dia kena buat? Ganti balik duit tauke. Macam mana nak ganti duit tauke? Bagi projek. Itu yang saya bagi tahu. Itu sebab infra di Sabah tak selesai. Saya duduk 2 malam lepas, saya program di Ranau. Kemudian kawan-kawan dan nasihat saya, cikgu nak pergi Sandakan naik kapal terbang lah. Dia tak apa, saya naik kereta. Bila naik kereta daripada Ranau pergi Sandakan sampai Telupit, saya menyesal sungguh-sungguh. Saya kata lebih baik naik bot kapal laut daripada sini. Dan saya tak faham bagaimana orang Sabah boleh bertahan dengan masalah ini. Oh, ini Semenanjung orang antara menteri dan pembangunan luar bandar, menteri yang bertanggungjawab dalam pembangunan luar bandar selama 7 tahun dan mendapat peruntukan yang besar. Saya minta maaf, dia juga sahabat saya. Menteri itu nama dia Syafiee Abdal. Tapi bagaimana? Tiap-tiap tahun di Kuala Lumpur itu disebut dalam parlimen isu air Sabah, isu listrik Sabah, isu jalan raya Sabah, isu macam-macam. Tapi hakikatnya selesai. Peruntukan pembangunan diluluskan di parlimen. Sebab apa? Projek harga 100,000, 1 juta, harga projek 1 juta. Bagi kepada kawan-kawan orang politik 1 juta. 1 juta yang buat kerja ni orang yang nombor 3. Dia pula bagi dekat orang nombor 2. Orang nombor 2 bagi nombor 3. 1 juta dia sudah potong 300,000. Sana potong 200,000, tinggal setengah juta. Jalan raya tu kalau 1 juta buat betul-betul, selesai. Tapi sudah 500,000. Jadilah macam ni, tak siap-siap. Datang lagi 5 tahun janji. Saya selalu istilahkan dengan kawan-kawan, saya kena tamat 8.5 sebab lepas ni saya ke Gum-Gum dan akhirnya di Sibuga. Okey. Saya kata tolong jangan jadi dibodohkan. Ini memang resam pemikiran orang politik, pemimpin keluarga dia orang politik ni yang boleh mewariskan ini. Dia menipu macam mana? Dia masuk kampung, janji elektrik mesti kita selesai. Orang kampung cakap, hari tu dah janji elektrik, 5 tahun dulu pun janji elektrik. Tak, kali ni betul. Dia hantar tiang, duduk tepi jalan, tiang-tiang elektrik. Oh, orang kampung cakap betul, tiang sudah masuk undi. Tapi 5 tahun, dia datang janji lagi elektrik tak masuk. Mana masuk? Tiang yang 5 tahun dulu, dia pacak, dia tanam. Satu dia tanam. Habis pilihan raya, undi lagi. Elektrik tak masuk lagi 5 tahun. Masuk lagi sekali pilihan raya, kita bagi elektrik. Mana hari tu pun jadi elektrik lah. Ini betul-betul. Masuk wire, masuk kabel dekat tiang tu dulu. Tak ada elektrik lagi. Tapi undi. Pilihan raya besok, baru janji lagi sekali, baru masuk elektrik. Isu elektrik di satu kampung, ini bukan saja di sini, di Semenanjung semua berlaku. Kan? 5 kali pilihan raya, isu elektrik yang sama, kabel sama, dia tipu rakyat. Kan itu kita kena cerdik. Sabah adalah negeri paling kaya dalam Malaysia. Saya bagi tahu, Sabah adalah negeri paling kaya dalam Malaysia. Tetapi Sabah adalah negeri di mana rakyatnya paling miskin dalam Malaysia. Kali ini dia akan datang. Saya cakap dengan calon Gum-Gum, saya cakap dengan Sungai Manila, saya cakap dengan Sibuga. Saya kata, kalau kamu bila nak menang lagi, minggu depan nampak mood kalau nak menang, akan ada toke datang. Offer. Nah lah 2 juta, belanja pilihan raya. Jangan ambil.
Sebab nanti kamu akan kena ganti dengan projek-projek. Biarlah bendera, saudara, memang parti tak ada duit. Bendera tak cukup. Dan nak gantung bendera pun tak mampu. Lainlah mereka, bendera saja sampai lepas pilihan raya pun banyak yang tak gantung. Satu malam 100, 200 bagi budak-budak gantung bendera. Yusri tak ada. Dia akan datang ini, dia bagi rumah ke rumah 100, 200, 300, 500, 1,000. Yusri takkan mampu bagi. Tapi kalau dia datang rumah kita, dia bagi, katalah dia bagi 300. Apa kita nak buat? Kak, apa nak buat kak kalau dia datang? Kalau dia bagi 300, jangan ambil. Cakap dengan dia, tak cukup. 600 boleh. Sebab itu saja peluang kamu nak ambil duit daripada keluarga mereka yang selamanya dia berubah dan membodohkan kita. Ambil 600. Tapi kerja untuk Perikatan Nasional dan bangsa undi untuk Perikatan itu dosa tak itu? Tak dosa, malah itu pahala sebab bertindak cerdik. Duit itu duit kamu, duit itu duit kita yang dirompak. Faham tak faham? Kalau faham, maknanya 29 hari bulan 11 pukul 8.49 malam SVR Berita Awani akan buat pengumuman. Keputusan kita dengar daripada Libaran, kita sambungkan ke Libaran. Di Libaran, keputusan baru saja masuk. Dun Sungai Manila, Yusri Abu menang dengan 780. Benar-benar nak sikit je. Tapi dia adalah perjalanan yang suka. Kepada teman-teman muda, saya ucap terima kasih. Saya faham kalau kamu berada di tempat lain dan kamu pakai baju warna lain, kamu mewah kali ini. Kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu, wanita muda, saya ucap terima kasih. Kalau kita pakai ini dan kita kempen rumah ke rumah, ada gaji harian untuk kamu. Saya faham kesusahan rakyat dengan kos kehidupan dan sebagainya ini. Duit itu sangat berharga. Tapi ini pengorbanan besar buat kita. Saya ucap terima kasih kepada semua orang. Ini adalah perjuangan tanah air kita. Ini perjuangan mengembalikan maruah kita yang selama ini tidak pernah bapa pengasas daripada zaman Tun Fuad Stephen seperti ini ditipu oleh bangsa dia sendiri. Tun Fuad tidak pernah fikir ketika dia menyertai Malaysia, dia ingat bangsa dia boleh bela dia, kerjasama dengan Kuala Lumpur membela maruah tanah air. Tapi hari ini mereka kerjasama dengan Kuala Lumpur, saling menipu dan merompak dalam tema Sabah Persabahan. Perikatan Nasional bukan parti semenanjung. Malah Perikatan Nasional bukan parti Sabah. Ini parti nasional, parti kebangsaan, parti kita semua yang lahir di Sabah. Kali pertama Perikatan Nasional bertanding di mana? Di Sabah. Teman-teman Perikatan Nasional ni ahli parti antara pimpinan Majlis Tertinggi Yunus, Ketua Bahagian Libaran. Mesyuarat 2 jam, 1 jam setengah. Yunus, Tingkai, Ronald Candy, dia ada 4-5 orang daripada Sabah ni yang menang bertanding. Duduk dalam Majlis Pimpinan Tertinggi. 1 jam setengah puan Sabah ni bergaduh. Untuk apa? Untuk kami bincang masalah Sabah. Kami bincang masalah Sabah. Kita faham. Dan itu kita tahu masalah dia dekat mana. Dan masalah ini tidak akan selesai kalau orang yang sama, kelompok yang sama hari ini, lebih lagi, baik saya sebutlah, itu semua kawan saya sebut, baik staff sekalipun. Kenapa dia free buka, keluar dan buka parti lain, buka gabungan lain?
untuk terus menipu orang Sabah. Saya jumpa Dato' Sri Jeffrey, saya sebut benda ni. Cukuplah video kamu, akhirnya Anwar Ubud dan plan dia pecahkan undi, pisah, buka sentimen lain, supaya apa? Supaya besok menang semua gabung balik. Besok menang semua gabung balik. Jadi kerana itu saya mohon, saya rayu, InsyaAllah saya akan datang semula sini dalam majlis kesyukuran meraihkan yang berhormat baru daripada Perikatan Nasional. Itu cita-cita saya. Saya merayu tuan-tuan, jangan kecewakan. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan anak muda. Ini perjuangan keturunan kita. Kita bangunkan bersama-sama Sungai Manila daripada tangan rakyat yang benar-benar berdepan masalah ini berpuluh tahun, yang memahami masalah rakyat. Jadi saya undur diri. Kalau saya salah cakap, saya mohon maaf ya, kepada orang warisan kalau dengar, kepada orang UMNO kalau dengar, kepada siapa-siapa pun DRS sebagainya kalau dengar. Saya minta tak banyak. Semua orang saya minta satu saja. Saya minta jangan bagi 5 undi. Jangan bagi 4 undi pun. Bagi 1 undi je. Lainlah kalau Yusri bertanding Akademi Fantasia. Boleh. Undi 5. Boleh. Tapi 1 je. Malam ini, tekad dalam hati bagi tahu jiran. Sampaikan salam saya pada tetangga, sampaikan salam saya pada saudara mara, kenalan, bahkan sekerja. Anak-anak, minta pulanglah. Saya tak pastilah Yusri mampu atau tidak, tapi kalau tengok Yusri, kalau dia mampu, saya pelik. Jangan fikir lagi soal tambang balik. Jangan fikir lagi soal belanja. Saya minta berkorban. Tapi Yusri, dia dah cakap dengan saya, parti bagi apa, semua dia akan belanja. Jadi saya minta, saya merayu, bantulah Yusri, kawan saya, parti kita bersama, Parti Perikatan Nasional, pastikan kali ini benar-benar mengembalikan maruah Sabah merdeka dengan kasih bagus. Gunakan kesempatan ini. Hanya datang 5 tahun sekali. Dia tak datang hari-hari. 5 tahun baru datang peluang untuk rakyat memilih pemimpin-pemimpin yang akan bentuk kerajaan di peringkat negeri. Penting kerajaan di peringkat negeri adalah untuk memperjuangkan negeri. Tuan-tuan akan memilih satu kerajaan yang mampu, sanggup menghadapi cabaran berhempas pulas untuk memperjuangkan rakyat dan negeri Sabah. Kita nak kerajaan negeri, sebuah kerajaan yang kuat, didirikan, ditadbir, diuruskan oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang berintegriti, orang-orang yang datang daripada kita, daripada bawah ni. Tuan-tuan, kalau lantik bangsawan, lantik orang elit-elit daripada kayangan, ada dia nampak kita? Tak ada. Dia tak akan nampak kita. Dia tak pernah rasa pun bakso di simpang tu. Makan di hotel bang? Makan bakso kita bang? Madulah saya. Makan bakso di simpang jalan. Hari-hari makan nasi, lauk ikan asin, pernah asam limau, picit lada. Mantap. Makan itu tambah, mesti tambahnya. Itu yang kita makan. Kita nak kerajaan memahami kedudukan rakyat daripada bawah sampai atas. Kita kenal orang atas, kita tahu kehidupan dia, tapi yang lebih ramai hidup macam kita. Jadi kita nak rakyat melantik kerajaan yang mewakili rakyat. Bukan lantik para pemimpin yang bentuk kerajaan akhirnya mewakili kaum kerabat dia saja, mewakili saudara mara dia saja, mewakili orang dia saja. Kita tak mau itu. Rakyat melantik kerajaan mesti memilih pemimpin yang memahami kita. Betul. Saya yakin Ustaz Abdullah ni
berkawan dengan kita, tinggal dengan kita, bergaul dengan kita, dialah patut dipilih sebagai adun Tanjung Batu. Pilihan di tangan tuan-tuan. Saya hanya datang untuk memberi pandangan saya daripada negeri di utara Semenanjung, sebuah negeri yang sedang berjuang untuk meletakkan kembali negeri kita di tempat yang sepatutnya. Saya lihat Sabah ini terlalu kaya berbanding negeri saya. Sabah luas, tanahnya, pamah, gunung ganan, semua ada. Ada laut, pantai, Sabah keliling. Keliling negeri Sabah ini ada pantai, ada laut untuk pelancongan, ada untuk perikanan, tanah luas untuk hasil-hasil hutan, ada lumbung-lumbung, macam-macam kekayaan di negeri Sabah. Tetapi Sabah dalam senarai KDNK masih setara dengan kita di Kedah. Kenapa? Kedah kecil saja. Tanah Kedah tanam sawah padi. Kita tak luas macam Sabah. Saya yakin kalau tuan-tuan buat pemilihan yang betul, yang tepat untuk perjuangkan rakyat dan negeri Sabah, insya-Allah Sabah akan berada di tangga teratas. Lepas raya ini. Pilihan ini telah datang, 5 tahun hanya datang sekali. Tuan-tuan buatlah pilihan yang betul. Pilihlah calon-calon daripada Perikatan Nasional di Sabah. Pada kali ini kita letak 42 calon daripada Perikatan Nasional. InsyaAllah kita telah beri komitmen semua calon akan bekerja untuk rakyat Sabah, bukan untuk dirinya sendiri.